Kalau let's say yang call kita, katalah kita berani nak angkat, katalah. So angkat tak ada apa sebenarnya, duit tak hilang lagi. Katalah sahaja kita nak angkat, nak tahu dia scammer ke tak. Tuan-tuan tengok nombor tu, nombor telco. Tahu tak nombor telco? 01 sekian-sekian tu telco kita panggil. Bukan nombor office. Ingat bukan nombor office. Kalau nombor office dia start pada 03 ke, 06 ke, 07 ke kan. Katalah dia telefon situ 01 sekian-sekian keluar kat iPhone. Kita angkat, dia kata dia daripada kementerian tak, apa-apa tak. Itu scam. Sebab agensi kerajaan kalau call kita, dia tak pakai nombor handphone. Saya tunjuk contoh. Tuan-tuan tengok Ini contoh yang diterima oleh mangsa. Dia tanya saya soalan. Ni tuan-tuan tengok. Salam tuan, mau pencerahan. Saya dapat satu call nombor 01 sekian dari kementerian. Adakah scammer? Ya, scammer. Kementerian takkan pakai nombor handphone. Tak percaya? Tanya kawan-kawan yang kerja kerajaan kat sini, tanya. Kena ingat tu. Okey. Polis kalau call, dia hanya buat temu janji saja. Selain pada tu, itu bukan polis. Kalau dia minta duit, bukan polis, itu scammer. Kena ingat. Polis kalau call, dia tak menjalankan siasatan through the phone. Kena ingat. Ini tip saya bagi. Kalau dia kata, okey kita terima report through the phone, dia boleh. Itu bukan polis, itu scammer. Kena ingat. Polis hanya untuk buat temu janji. Cik boleh datang ke IPD Sungai Buloh? Kita ada siasatan. Itu tak ada masalah. Tuan pergi je Sungai Buloh. Make sure IPD Sungai Buloh, jangan pergi ke tempat lain pula kan. Dan ingat, kalau tuan-tuan dan puan menerima apa-apa mesej yang ada menyatakan yang tuan-tuan dan puan akan ditangkap atau ada warrant dikeluarkan ke atas tuan-tuan dan puan, itu scam. Sebab polis kalau nak tangkap orang, dia tak hantar mesej. Kan? Polis nak, kan kita nak tangkap dia, apa hantar mesej? Hantar mesej dia lari lah. Kan? So mana kata lepas ni tuan-tuan dan puan, kalau dapat surat, kadang-kadang dia hantar surat. Ni contoh saya tunjuk surat. Ni saya tunjuk kes sebenar kes sebenar. Ni banyak ni tengok. Tuan-tuan tengok. Dia pakai letterhead bank apa tu? Itu palsu tu. Tuan-tuan, itu palsu tuan-tuan. Lepas ni dapat apa-apa surat, kononnya daripada bank, semak balik dengan bank, buat formula nombor 3. Saya ajar formula nombor 3. Kerana letterheadnya dia boleh copy paste. Zaman sekarang dia boleh copy paste je. Tuan-tuan. Mangsa ni kena scam tuan-tuan. Kena scam banyak jugalah. Kerana apa? Tengok scammer pancing dia. Cuba tengok ayat yang scammer pancing. A foreign fund 290k. Orang kita ni tuan-tuan dan puan, pantang dengar nak bagi duit. Kadang-kadang itulah buat saya naik angin tau. Tuan, saya terima call, dia kata saya menang hadiah. Saya tanya balik mangsa ni, awak masuk pertandingan apa yang menang hadiah? Tak ada masuk, tuan, dia nak bagi hadiah. Kau ni pun satu juga. Mana ada orang tak masuk pertandingan tiba-tiba bagi hadiah, tuan-tuan dan puan. Tu sebab pergi balai selalu kena bebel dengan polis kan. Sebab ni lah. Tuan, dia kata ada duit. Ni ada seorang makcik tu, saya bagi talk dekat masjid dekat KL. Ada satu makcik ni bagi duit setiap bulan RM50 kat kawan dia. Dia kata, berapa makcik bagi dia RM50? Dia kata cukup masa saya akan dapat duit daripada kerajaan Kongo. Saya tanya, cik, kenapa kerajaan Kongo nak bagi makcik? Makcik ada kawan-kawan kerabat ke kat sana? Ada family ke? Ada boyfriend ke? Kawan dengan raja dia ke? Tak tahulah tuan, dia minta RM50, saya bagi je lah. Dia kata kerajaan Kongo akan bagi saya duit. Tuan-tuan, orang kita ni masalah. Tak boleh dengar perkataan Nadia. Tak boleh. Percuma, tak boleh. Free gift, tak boleh. Giveaway, tak boleh. Orang kita ni tu masalah dia. Tengok, dia pancing duit RM290,000. Terus dia percaya ni surat daripada Maybank. Padahal bukan. Ni contoh. Surat sertifikat daripada Yorkshire Bank. Yorkshire ni luar negara tuan-tuan. Kita ni tak pernah sampai luar negara. Paling jauh luar negara tu pun kat Sabah Sarawak, sebelah Semenanjung. Mana mungkin tiba-tiba nak dapat duit pada luar negara? Orang kita ni mudah percaya. Dengar orang nak bagi duit, dia ikut je. Ini masalah. Okey, tengok contoh ni. Tuan-tuan tengok yang sebelah kanan sekali tu.
Konon-konon ada surat izin lelong ni, saya nak bagi tahu dalam ni. Lelong. Kalau dalam media sosial itu semua scam. Lambat ajar formula nombor 2 ikut SOP. SOP lelong macam mana? Kita kena tengok barang dulu. Depan mata, baru kita bid. Itu baru lelong nama dia. Kalau bayar terus tu bukan lelong, tu beli. Tuan-tuan. Tapi orang kita sebab dia tengok harganya murah. Motor tu murah gila harga. Dia sanggup bayar cepat. So mana kata lepas ni tengok dalam media sosial dia berkata lelong tu scam. Nombor telefon. Kalau tuan angkat, ingat kita angkat phone tu, kita dengar suara operator cakap, minta kita tekan nombor. Itu scam. Sila tekan 1, sila tekan 2. Jangan. Itu scam. Tapi kalau tuan-tuan call, contoh call hospital ke, call bank ke, company ke kan, biasa kita dengar suara operator macam tu kan, itu betul. Kita call betul. Kalau kita terima call, itu tipu. Okay? Kalau kita terima call, tadi mula-mula yang cakap TMB, tiba-tiba dia kata sambungkan ke polis, itu scam. Yang sambung-sambung, scam. Tadi JNT, tiba-tiba sambung ke polis, itu scam. Tadi pejabat pos, sambung polis, itu scam. Yang sambung, itu scam. Ini saya ajar tips mudah-mudah je. Tuan-tuan ikut je apa Rahmat cakap. Kita tengok report kata saya. Tuan-tuan boleh nampak tak kalau saya tunjuk report? Boleh nampak? Boleh baca tak? Kalau boleh, cakap boleh. Tidak Kita nak bagi nampak jalan cerita itu macam mana. Supaya tuan-tuan dia tak keliru kan. Saya faham tuan-tuan tengah duk bayangkan macam mana yang Rahmat cakap ni kan. Saya tunjuk ni contoh report dia. Nampak? Dia terima call daripada TMB. Tuan-tuan tengok. TMB tuan-tuan menggunakan nombor handphone. Yang tadi Rahmat ajar kan, nombor handphone scam kan. Dia orang takkan kau pakai nombor handphone. Pukul 8 pagi TMB rajin dah buat kerja. TMB 8 pagi TMB dah buat kerja dah call kita. Kita call dia punya lah susah nak angkat. Dia lah call kita. tu TMB luar negara yang susah angkat. TMB kita okey. Tuan-tuan tengok cerita pasal tunggakan elektrik rumah di Perlis. Okey, ini satu tip saya nak bagi tahu Tuan-tuan, whatever call you receive, you boleh jawab, you dengar. Kalau tak ada kena-mengena dengan you, itu scam. Tak ada kena-mengena. Contoh dia kata awak terlibat kesalahan ke, terlibat jenayah ke, terlibat hutang bank ke, terlibat langgar lari ke, pengantaran barang salah. Macam ni dia kata apa? Terlibat tunggakan bayaran elektrik kan. Semua scam. Jangan risau. Dengar dia. Ada apa cik? Oh, saya tengok rekod cik ni ada terlibat ni. Tanya diri kita, kita ada terlibat tak dengan benda? Tak ada kan? Itu scam. Yang tak ada kena-mengena, scam. Ni banyak tips saya bagi ni. Tapi tak ada nampak yang tulis pun ingat ingat ke ni. Tuan-tuan, kalau dia call kita, dia tanya nama dengan IC kita, itu scammer. Sebab tak pernah lagi orang call kita, dia akan tanya nama dengan IC. Bayangkan, okey, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan dalam surau ni, pernah tak you all nak call orang, you tanya dia, siapa kat sana tu? Abu. Okey Bu, aku dah cakap dengan kau Bu. Tak ada kan? You kalau nak call orang, mesti you dah ada contact number dan orang yang you nak cakap. Betul tak? Sama juga dengan kementerian-kementerian ni. Ataupun polis. Dia kalau nak call orang, dia dah tahu dah siapa dia nak call. Tak mungkin orang yang nak call kita tu dia pula tanya nama dengan IC kita. Kan kita kadang-kadang kan terima call kan, dia tanya kan nama IC. Tanya dia balik. Tak, kau nak cakap dengan siapa sebenarnya? Tanya dia balik. Entahlah, aku bos suruh bagi nombor ni, suruh tak ada. Kalau entah-entah tak payah letak telefon. Ingat Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan call orang, contoh call bank. Tuan-tuan call bank ni. Hello bank, tolong cek duit saya dalam akaun ada tak masuk. Bank tu pun tanya, cik boleh bagi nama dengan IC? Yang tu boleh bagi tak? Boleh, sebab awak yang call dia. Awak kan nak minta tolong dia. Takkan awak nak suruh dia teka pula. Awak siapa kan? Awak bagi je lah. Awak call orang tak ada masalah. Scam, kalau orang call awak, tu kena hati-hati. Kita ada berapa minit gaji? Boleh? Saya okey. Saya jujur cakap. Saya tak ada masalah tuan-tuan. Ada soalan lain? Soalan? Ada? Sila Tuan Haji. Sila. Ada? Handphone? Handphone pula. Mic. Tengok. Saya jawab je. Saya dah banyak. Belum tak sempat nak pergi slide ni. Sila tu. Assalamualaikum. Salam tuan. Tuan kemudian Ya. Kalau tuan boleh kongsi, ada tak kita punya handphone ni, ada tak yang boleh kita mengelakkan kita kena golak?
Good question. Terima kasih tuan. Okey, semua keluarkan handphone saya ajar. Dia kalau nak cerita pasal nak elak kena godam, saya nak kena ajar. Okey, semua keluarkan handphone. Jangan takut, jangan risau, saya tak buat spot check. Saya tahu kalau saya spot check jumpa macam-macam, saya tahu. Okey, cuba buka tele. Tahu kan? Sekejap, saya ni masalah live. Takut nanti kan. Saya tulis kat sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan buka ni. Pandai. Ni. Okey. Tahu kan? Yang ada dia, yang tak ada tak payah, yang ada. Ni saya tunjuk contoh saya tunjuk contoh tau. Nanti gunakan untuk aplikasi yang lain atau kemudahan lain. Ni saya tunjuk contoh yang ni je dulu. Okey, buka. Cuba buka dalam tu, ada tak? Tengok senarai nama tu, ada tak yang dia tulis delete account, deleted account? Ada tak? Cuba tengok. Cuba scroll kat bawah tu.